Assalamualaikum semua. NDTK selalu tertawa, hibur korang yang lagi penat. Saya menghibur tak payah bayar. Kalau korang ingin bahagia, nonton saya aja cuy. Saya tengok ni bukan ngejek tau. Saya tengok kat kampung saya. Ada dia nak ajar ngaji. Ustazah balik kampung. Bukan ngejek tau. Tak tau. Yang Kisah mana benar, lagi ambil cerita pengajaran. Bahasa yang difahami itulah. Lepas tu, sebabkan Ustazah balik kampung, ayah dia nak ajar ngaji. Misalnya ayah sengau. Ternyata Yang yang sengal. gelak lu belum lagi. Kau ikut aku maknya. Gitu. Budak tu sudah macam mana pula aku ni ikut abah aku ni. Budak tu elok. Ikut maknya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Halah. Ngok nengok aku ni. Gitu. Izanya ingat. Rasanya betul dah. Iza ja'a. Kau ni pengak ke apa? Pekak ke apa? Tengok aku ni. Tengok. Izanya anakumullahi wal fath. Ingat. Rasa betul dah. Dia rasa betul dah. Dia pun kali Iza je. Sudah dia helak telinga budak tu. Budak tu dah menangis dah. Kau ni apa ni? Apa yang kau dengar? Dia dah geram kan. Dia pandang ayah dia. Izanya kuangnya aku yang ada tu. Dia kerja keliling rumah. Keliling rumah kerja. Jangankan hidup, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati sendiri. Bak sendiri orang tu. Lari orang kampung. Dengan Tok Adi lagi. Berakhirlah episod Tanah Kubur pada tahun itu. Kita yang bekalan tengok pramugari tu yang relax. Agaknya okey kot. Tu sebab saya tak boleh jadi pramugara. Walaupun tinggi. Sebab apa? Bergurau kuat. Kita ada masalah cuaca. Jadi mulakan mengucap sekarang. Matilah aku. Ya Allah matilah. Kuat bergurau kan. Kadang-kadang naik kapal terbang, bayar 1 lebih. Now everyone can fly. Bayar 1 lebih pun. Mahal kiranya. Pasanglah lagu ke, cerita ke. Ni bila kita boring, dia buat apa? Dia buat pengumuman. Macam orang terhibur sangat pengumuman tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Azman, selaku pilot dan petugas pada hari ini. Ada orang tanya kau siapa? Benda sia-sia jangan buat. Termasuklah tiup lilin atas kek. Tu pun benda sia-sia. Ada orang tanya saya, apa hukum tiup lilin atas kek? Sia-sia lah kau, buangnya. Lainlah kalau makan batang lilin tu. Betul, tak payah. Nak potong kek, potong je. Dah, bagi makan. Kadang dia lagi pandai. Umur berapa tahun? 70 tahun. Bagi 70 batang lilin. Lepas tiup langsung mati. Adakah lepas kalau kita berus cat, kita berperasan yang berus cat tu diperbuat daripada bulu bab satu? Adakah kita kena kikis balik cat tu? Apalah yang susah sangat. Buang je lah berus tu. Tukar dengan berus yang lain. Lain kalau ambil babi tu betul kau cat macam ni. Orang naik bas, syukur naik bas. Sebab apa? Tu sebabnya kita syukur ni jangan tengok lagi tinggi. Tengok lagi teruk daripada kita. Tinggal kat tingkap tu tengok orang tu buat kereta lah. Sian, tak tidur. Ya. Tak boleh tidur. Kita dalam bas boleh tidur. Orang tu tak boleh tidur. Tak percaya tanya orang lelaki. Jangan tanya orang perempuan. Yang risau bang, saya akan temankan abang. No problem. Sengit tudung tu. Rekor pertama je. Adik perempuan saya dulu, masa sebelum saya kahwin lah. Adik perempuan saya, Balung. Pengalaman ikut, Ustaz boleh, kau temankan sekali. Balung tu. Baru Bukit Putus dah tidur. Bersembahan dengan Bukit Putus dah tidur. Tak sampai 15 minit. Bokaruh tidur. La ilaha illallah. Berhenti kat Masjid Paka Terengganu nak sembahyang subuh. Kak, bangun kak, subuh. Balung kat mana lah? Kat Terengganu lah, Paka, subuh. Tak adalah jauh sangat Terengganu. Tampar kau tahulah. Dah kau tidur memanglah tak jauh. Orang naik kereta, syukur naik kereta dapat berteduh pada hujan dan panas. Orang tu naik motor. Motor ya. Tu yang saya heran naik motor tu. Yang handle macam ni. Tak ponek kau lah. Dia kalau pandang kiri kanan dia bukan sombong tau. Dia sudah penat lah. Sian. Kadang-kadang kita berhenti kat hentian Sungai Perak. Sekali segi utara kan. Sungai Perak saya tengok. Ya Allah sian orang ni. Terbaring dekat pondok tu. Dia bukan sakit pinggang tu. Pinggang dah tak ada. Mana pinggang aku? Bukan pinggang aku. Pinggang dah tak ada. Kan? Orang ni motor macam ni jauh. Berhenti kat Bukit Merah. Turun macam ni tangan. Orang naik basikal syukur naik basikal. Sebab teruk-teruk naik basikal belum pernah lagi roadblock polis tahan dia.
Berhenti. Mana lesen basikal? Tak ada. Tidak ada ya. Dia yang som polis ada kering tu tak nak tahan kau. Kau ajar. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua, betul? Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Betul Ada orang tu banget, elok jalan bab jatuh dalam lubang dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat dia mati dalam betul, tarik pakai tali. Bila dah keluar rupanya dia tak mati, dia pengsan aja. Oh. Bila dia pengsan orang pun, bila dia terjaga, bang hebat bang, kenapa? Abang jatuh lubang dalam tapi tak mati tu bang. Ya ke, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati, terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati. Mati sebab dia terperanjat. Nampak tak? Mana kita tahu? Nikmat sebenarnya boleh cakap tu. Bila tekak tu, alah sakitlah tekak, aku tak boleh nak cakap. Betul. Nikmat tu. Lepas tu jantung kita, pam. Ada orang pam sendiri. Pam sendiri sama dengan ceramah. Kalau penceramah tu okey, laju dia pam. Kalau penceramah tu boring, lepas tu terlupa pam, seorang mati. Lah, seorang ni mati lah, ramai mati. Jadi HR lepas ni dia kena buat unit kaunseling, buat ceramah, dia akan buat kajian soal selidik berapa ramai mati dan jumlah ceramah tu. Kalau kurang kematian tu boleh panggil lagi. Macam tu. Pernah tak penceramah yang datang sini dia bagi doa hilang ngantuk tu? Tak ada. Tak bercakap kat depan bagi taklimat, orang tak ngantuk, ada doa dia, ada tak bagi doa? Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang menyalin ni suka tu. Wah, hajarnya berceramah tu kan. Tak, saya teringat kan, ada satu saya pergi satu seminar di Ipoh. Seminar tentang perundangan penjawat awam. Bila saya pergi kat sana, ada seorang tu dia jaga kaunter pendaftaran lah. Okey cik, silakan. Okey cik daripada mana? Okey cik, kita nama cik kan. Okey nama IC, lepas tu okey. LO dia bawa. Okey tak sini kan. Okey, terima kasih. Okey cik boleh masuk cik kan. Kejap lagi kita nak mula dah ni. Silakan. Okey masuk. Kejap lagi nak mula dah ni. Okey. Rupanya bila kita masuk, yang jaga kaunter tadi dia yang menceramah. 3 hari dia ceramah. Dan akhirnya dia yang menyampaikan sijil, dia juga yang ambil gambar. Okey, semua beratur-beratur ambil gambar. Dia ambil gambar. Tapi tak boleh seorang tak ambil gambar. Kau ajar betul. Multitalent. Kaya-kaya dia. Memang jimat betul lah, dia tak perlu orang lain. Dia seorang. Sahabat yang bukan Islam yang kenal saya juga. Tapi ingat tau, saya Syamsul Debat. Kau jangan panggil aku dekat airport itu. Hai, Ustaz TikTok. Sabarlah aku. Pahal pula. King nak sampai tadi. Kan, saya tak sepatut sebut nama tempat tu. Dia tak taja ceramah kita ni. Masa saya sampai kat sana, Ustaz, nak ambil gambar kau, Ustaz boleh tak? Tak salah orang ni. Salah orang tak? Ya, saya tahu. Saya tengok pun saya tahu. Siapa saya? Hadi Putra ni. Betul. Tanya tim saya betul tak betul? Itu sebab lelaki kalau balik kita sibuk macam mana pun, balik rumah jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak tu, tengok anak tu. Ramai betul anak dia. Kemudian masuk bilik sendiri. Kau pun dah besar. Masa bilalah kau membesar? Tidur macam ni pula tu. Manalah aku nak tidur ni. Saya tengok muka pada pukul 5, tengok dekat traffic light tu semua macam mana. Orang perempuan bawa kereta dagu atas steering. Bodoh traffic light ni. Bodoh traffic light ni. Tepilah tin. Kereta tu rosak aku dah bagi nombor signal apa. Sampaikan lepas tu belum cerita lagi orang perempuan tak nak naik. Kau naik motosikal tak ada masalah jam. Saya tak nak naik motor dengan abang, tudung saya kedut. Pasal tudung je. Pakai anak tudung saja, pakai helmet, tudung tu sangkut kat hanger. Orang perempuan bagi jaga map, boleh bergaduh dengan suami tu. GPS ya. Sudahnya suami bawa kereta, dia tengok map. Okey. Jauh lagi bang, sikit. Jauh map. Ikut je lah. Ya, laki-laki. Kalau perempuan jaga. Okey bang, depan lagi.
Simpangan belum. Abang situ simpangnya bang. Memang cari sebab gaduh je tu. Cawangan sumber manusia. Bahagian sumber manusia dia dah tengok dah senarai penerima tahun tu. Ya. Di atas kepala surat dah tulis sulit dan rahsia. Dia pun telefon. Hello. Ya. Kau nak belanja aku apa ni? Ya. Biasa tak berlaku tu. Pasti. Kau nak belanja aku apa? Kenapa ni? Tak faham lah. Tanyalah kau dapat PC tahun ni. Ya ke? Ya, ni surat kat tangan aku ni. Ya. Ya ke weh? Betul ke? Betul. Tapi ingat jangan cerita dengan orang. Sebab sulit dan rahsia. Tapi dia cerita. Lepas tu semua orang tahu tak? Tahu. Berbunyilah mulut ikan. Bila nak belanja. Itu yang muka dia boleh naik atas pentas terima daripada pengarah tu. Sebab modal dah banyak keluar. Orang lelaki dia tak puas hati, dia cakap terang. Macam mana kau boleh dapat APC tu? Lagi. Cuba cakap dengan aku, kerja sama, ponteng sama, macam mana boleh dapat? Lelaki dia akan cakap terang. Itu lelaki. Dia tak mana aku tahu, tapi aku rasa lah, sebab selama ni kalau aku buat kerja, kalau bos suruh buat, aku buat. Walaupun aku ponteng dengan kau, kerja siap. Yalah, aku tanya je. Lelaki macam tu. Perempuan. Depan puji ni, tahniahlah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp. GG, TPH, geng-geng tak puas hati. Dia masukkan semua selarakan kawan dia. Terlupa, termasuk yang terima anugerah tu pun ada dalam tu. Menangis dia baca mesej tu, kenapa? Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Dapat sijil. Anak bertanya, Ayah dapat. Apa tak pernah punch card merah? Tu apa maksudnya? Maksudnya, ayah kau tak pernah lewat pergi kerja. Wish. Biasa tengok ayah lewat je. Ada caranya. Kurang ajar betul. Dengar-dengar kan, Haji apa tu? Haji yang dah pencen dulu kerja pejabat kita tu. Yang mana? Yang umur 85 dah tu. Kenapa? Ini gua tak tahan ni. Cuba cakap, biarlah dia kahwin. Dia kan memang dah hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Langsung keluar. Malam pertama mati tu. Jangan. Ataupun tanya perempuan tu, yang umur 25 tu. Dik, macam mana minat sangat dengan Abang Haji tu? Kan dah banyak umur dia. Macam mana nak cakap 25? Macam tu lah. Dia pertama, Abang Haji ni pandai gurau. Lepas tu dia romantik. Ambil kau. Romantik orang tua tu. Dan setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak tak terang. Malam tadi, berapa ramai yang tertidur tanpa sempat minta panjang umur. Tengok Netflix, terlelap. Tengok handphone, telaga, terlelap. Tiba-tiba pagi tadi, tak minta panjang umur malam tadi, pagi tadi hidup lagi. Nampak tak? Rezeki. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapa lah hidup lagi ni? Tak ada. Kan? Itu antaranya lah. Suami balik. Sayang abang mana ni? Sayang abang. Abang dekat dapur lah. Mengada lah. Apa pula mengadanya? Abang rindu sangat yang ni. Main kat depan temankan abang. Abang kejap, saya kerja sikit ni. Kita hantar abang ke dapur. Bahagia tak? Bahagia tak? Bahagia. Kau orang masalah kau orang bila suami kau jadi macam tu. Ni nak mati ni. Tengah lipat kain. Aduh. Banyaknya kain nak lipat. Berbakul-bakul. Aduh. Sambil lipat tengok bakul. Macam tak luak kain. Sudahnya dah lipat tu masuk dia nak bakul. Aduh. Datang suami duduk di belakang isteri, dia picit belakang.
Ya. Sian ni si abang. Oh. Bau petai. Oh, ya Allah. Kan, bahagia tak? Bahagia. Abang pun penat kan? Ya. Abang jangan sentuh saya. Lah, salah ke abang nak picit belakang si abang? Saya bukan tak kenal abang. Picit 5 minit lepas tu niat berubah. Tengok. Saya banyak lagi tak settle kain ni. Tengok handphone. Dulu daripada besar dia kecil jadi gigi biru letak dekat telinga. Hello. Okey. Gila jangan pakai di kawasan pedalaman. Kesian muda-muda dah gila. Teknologi kereta pun start. Bersen aja berhenti. Dahsyat kereta sekarang. Kan tepuk. Buka bonet. Dahsyat tak dahsyat sekarang. Kan ada dekat belakang tu lalu kaki je. Ya. Oh, terbuka bonet. Oh, kaki apa masalah. TV dengan skrin TV sekarang ni. Pakai mata je boleh ulah bila kita tukar. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu. Gila betul. Macam mana nak buat? Hari ini pos semalam sampai. Kalau Barack Obama dengar ke Donald Trump dia telefon, macam mana you buat? Lepas ceramah, saat kita jalan kaki saat pergi ni, tengah-tengah staff nak kemah barang apa semua, saya pun masuk pergi ke UTM Residence Hotel. Jamuan di sana. Jadi staff saya bawa Hazia parking dekat depan hotel. Bila kami balik, kereta penceramah kena klaim. Salah ke aku naik Azia? Naik kereta pergi ceramah dekat Kuantan, hotel butik Kuantan untuk TM, Telekom TM. Sampai kat sana, weh kereta kotor ni, kau pergi basuh lah kereta, lepas tu kau datang ambil kau balik. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Orang TM ni, oh steady Ustaz ni. Jauh-jauh datang naik Grab, oh kereta aku tu. Tu belum cerita ceramah dekat perumahan polis kat Sungai Besi. Ustaz nanti lepas tol start berhenti kita akan escort start sampai kat perumahan polis. 2 motor Pronda, 1 kereta polis private escort Azia. Yang kena escort lagi kecil daripada yang escort. Hui, rasa macam menteri ke tepi semua. Dengan sadar, semua orang cakap, dia escort Azia tu tak. Semua orang cakap, berani betul Azia ni ikut polis ni. Biarlah rumah kita, rumah apartmen. Dia orang rumah bungalow. Banglo ya, Bungalow. Banglo lah. Banglo. Biarlah. Waktu sunyi tak ada orang, sunyinya tetap sama. Kadang-kadang duduk apartmen, duduk flat, tak sunyi pun. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah pun. Ingatkan rumah kami. Benar yang cakap bila Ustaz pergi ya? seminar kat luar negara, yang duduk kat depan ni dapat duduk business class. Contoh. Kita duduk ekonomi. Syukur waktu berlepas, waktu mendarat sama. Belum pernah lagi dia buat pengumuman, kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang kelas ekonomi. Sila terjun sekarang. Tak pernah lagi. Jangan mongot. Suami kita tidur berdengkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Kau dukung yang ini ya. Kau dukung yang ini. Mana nak? Orang lelaki ni sebenarnya sebelum dia kahwin dulu, dia tak pernah dengar dia berdengkur. Tapi semenjak kahwin, dia boleh terperanjat dengan dengkuran dia sendiri. Dia kalau bunyi dengkuran tu, yang pertamanya dia bunyi tu, dia mengunyah tu.
Nyam. Makan apa pula laki aku ni? Ada yang bunyi mengasah gigi. Krik. Tajam gigi ni. Kan? Ada yang bunyi sombong kapal. Mungkin lama duduk di pelabuhan. Sampai pagi tu. Besok isteri ni tanya, "Bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah?" Dia yang lagi penat tu, dia ada bunyi hujung tu. Sikit je. Betul tak? Yang lagi penat hujung tu dia cakap bahasa Rusia. Orang perempuan, saya tanya betul-betul, pernah tak kita suami berdengkur kita sampai duduk tengok dia? Pernah tak sebab tak boleh tidur? Pernah tak? Pernah kan? Apalah yang kau tanggung ni, bang? On the way. Sabar. Bila sekali kau mengandung besok tak berhenti. Kau tengoklah. Kau sabar je. Jangan je. Kita bila tertekan lagi susah nak pregnant. Relax, tenang, doa dengan Allah. Relax je. Maknanya kita boleh tengok wayang. Pergi tengok wayang je cukup. Pergi tengok Jurassic Park yang baru tu. Pergi tengok. Orang yang mengandung pun boleh tengok Jurassic Park tu. Kamu anak muka dinosaur. Kan main-main. Orang Melayu kan percaya kenan-kenan. Tak bebek kenan kan. Kita tekan lift tu. Lift ni ada tak ada butang kosong pula dekat kosong. Lift kan ada yang kosong, ada yang satu tadi kan. Aku ingat tadi nombor telefon 012345. Cantik betul nombor telefon. Nak sangat naik pangkat, bergaduh. Yang setan-setan ramai pula keliling. Patutnya kau naik weh. Itu yang merosakkan tu. Iri hati. Aku tak faham lah. Apa yang bos-bos kita nampak pada dia tu? Patut engkau weh. Ya. Yang sebenarnya yang bercakap tu tak puas hati, dia tak naik. Dia pandai pindahkan ke orang lain. Dia bakar. Di pejabat saya dulu nak kerja jawatan pembantu tadbir ke, penolong pegawai ke, semua wajib lari dekat padang 2 round. Sebab apa? Kalau macam kat Seremban, kena lari lah kat Stadium Paroi tu. Lari 2 round. Lepas tu kat tepi tu memang dah standby, ada ambulans. Dah siap buka pintu lah. Cuma memang sejarah kita, ada orang tu lari, dia sendiri yang masuk dalam ambulans. Tak hospital. Dan masalah orang Malaysia ni satu je. Seorang yang buat hal, dijamakkan semua. Staf pejabat tanah memang macam tu. Dia tak tahu. Pejabat daerah tu macam tu. Semua sama tu. Dia berkepala, pergi bawah. Nampak? Orang tu kan? JKR. Kau tak payahlah JKR. Kau tengok. Kau boleh kira lah berapa orang yang masuk syurga dalam tu. Nak bayangkan. Dan dia. Itu sebab persoalannya bukan nak melihat rezeki kita halal ke tak. Soalan nak ditanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan ni. Itu sebab ada orang cucuk dapat duit gaji, kadang-kadang dia dah bayar bil semua, berlebih lagi. Apa lagi aku belum bayar? Cek senarai semua dah bayar. Pernah tak macam tu? Berkat. Rupanya bertukar wallet dengan suami. Kalau suami nak tak cukup, pergi dia. Aku ni contoh-contoh. Saya bukan tak pernah saya ceramah kat Banting. Orang yang jaga parking tu sokok je. Dia nampak Azia. Saya kata, wah, dia marah weh. Turun cermin. Saya bawa ustaz, dia pun tunjuk, buang rokok. Saya baru isap rokok ni, ustaz. Lepas tu kau tanya orang lelaki, soalan yang susah. Betul ke sedang gemuk? Itu lagi. Kau jawab apa pun salah. Tak ada gemuk pun abang saya mana. Betul lah gemuk. Tak boleh. Kau tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Bukan sedang gemuk. Ni bukan gemuk. Ni namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah. Kurang kurus kau tak boleh jawab. Betul ke sedang gemuk, bang? Orang buta je cakap kau gemuk ni tu. Ya.
Ya ke bang? Ya kurus dah ni. Dalam hati. Allah je lah yang tahu. Kau tak perasan ke masa mula kau kahwin duduk boleh masuk dalam bilik air? Sekarang macam mana masuk bilik air? Kau tak perasan ke benda tu? Teringat kan zaman hantar anak ke sekolah tu? Dalam kereta lah dia boleh cakap dengan ayah dia. Bapa, minta lepang beli buku. Dia kata minta dengan abah. Ayolah, berapa ringgit? RM1 je. Ayolah, nak. Terima kasih, abah. Abah dia talian hayat dia dalam kereta. Abah tak banyak cerita. Tak tanya banyak. Untuk apa? Kan pun bayar tu. Kenapa? Dengan tu mak dia. Oh, perempuan memang macam tu. Semua nak ada petikai kan. Lambat balik, pergi makan. Dia sudahlah. Makan dengan siapa? Abang makan apa tadi? Sedap makan? Tak ingat ke kat rumah ni? La ilaha illallah, betul. Macam orang lelaki kan, kalau dia bergaduh dengan orang perempuan kan, dia, okey, abang minta maaf, okey? Dah, salah abang. Kita malah nak panjang. Salah siapa tak penting, kita mengaku je lah. Cukup. Okey, salah abang. Ya. Mengalah. Nak, salah. Iya, salah abang. Dah, abang minta maaf, salah abang, okey? Dah. Cuba orang perempuan. Okey lah, saya minta maaf. Memang salah saya. Tapi abang tahu kan kenapa sebab benda ni? Dengan orang perempuan ni kata Asyab Muslim, ada 10 dalam kebahagiaan rumah tangga. 10 kena ada. Yang pertama bijaksana. Yang kedua sampai nombor 10 sabar. Itu dia. Problem dalam kereta. Nak makan kat mana? Ikut abang lah. Itu masalah. Iyalah, abang nak cakap makan kat luar, awak pilih lah makan. Ikut abang lah. Kan saya kata ikut abang. Saya okey je. Dengan muka-muka, saya okey je. Ikut nak bergaduh dengan abang. Kita bawa pergi kedai Tom Yam. Semua duduk. Anak duduk, dia pun duduk. Muka tak elok. Hamzat, syik-syik Tom Yam. Jadi kau kata ikut aku. Orang lain pun kerja tak? Tak cuti ke? Lagi sibuk sangat. Orang lain pun pegawai tak? Sampai malam tak balik apa hal? Kan kena tanya orang lelaki tu masalah kena tanya kan. Lepas tu kita pun ambil cuti seminggu. Makan, tidur, berdarah, tengok TV. Tidur, tengok TV. Orang tak kerja, dah ditanya pula. Serba salah ya. Ni lah cuti. Cuti ke berhenti lama sangat ni? Ilah mulut kau kan. Ada lah benda. Tu sebab anak kita pun ambil perangai kita. Menyalahkan orang lain. Kenapa tak siap kerja ni? Dia ambil buku saya cikgu. Apa sal kau ambil buku dia? Dah dia bagi. Yang kau bagi pesang. Dia minta. Saya macam tu. Saya tak boleh nampak pinggan mangkuk dekat sinki ni. Dah. Walaupun itulah sekali dalam 365 hari. Orang perempuan akan rasa happy tau. Ataupun suami balik, yang nah, abang dah booking lah. Spa muslimah tu pergi. Nanti masaj, cuci rambut, pedicure, manicure pergi. Hari Sabtu ni pergi. Habis anak-anak kita, abang jaga. Abang. Alasan. Susahkan abang. Tak susah mana pun abang booking ni kau bayar lah sendiri. Wajar. Dan begitu juga me time satu lagi. Nah, yang ambil ni 500. Pergi ajak member yang tu semua. Si Mira tu, si Suraya tu pergi ajak pergi berjalan. Pergi shopping. Seronok tak perempuan? Seronok. Siap hantar. Naik kereta, elok-elok drive. Tak apa, rumah abang jaga. Enjoy. Okay. Masuk dalam rumah, hari ni adalah momen bersejarah bagi kita. Pertama kali dalam rumah ini tidak ada ibu kamu. Oh, perempuan ni, kau kan tak kenal lah kau ni. Nampak semua macam ni yang tertudung. Semua, Ustaz dah minum ke belum? Bukan main lagi kau. Dekat rumah dia buka tudung dah kembang. Pergi mandi. Astaghfirullahaladzim. Satu lorong dengan suara dia tu. Itu sebabnya kalau lah ditakdirkan lah. Kalau ni memang takkan berlaku ni saya sebut ni. Takkan berlaku. Katalah orang dalam kubur tu Allah bagi peluang. Hidupkan dia 10 minit. Pula kau terperanjat lah. Kita masuk rumah Allah, kita duduk. Cuba tengok. Punya dahsyat ni masjidnya. Tak ada satu kipas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Tak ada satu kipas pun yang on.
Nak tunjuk punya sombongnya dekon. Cuba kita tak, saya cakap satu je, nak ubah hidup kita, percaya cakap saya. Belajar sekali sumbang, zap bagi 100, biar ada seminggu menung. 100 masuk macam ni lah. Aduh. Banyak weh.